Pernah tak terfikir macam mana sesebuah negara yang baru merdeka nak cari satu identiti yang boleh dikongsi bersama? Selalunya, jawapannya ada pada bahasa. Dan hari ini kita nak selami kisah satu institusi yang tugasnya memang sangat besar. Tugas untuk membina suara sebuah bangsa. Okey, cuba bayangkan sekejap. Kita kembali ke zaman sebelum merdeka. Tanah Melayu masa tu kan, penuh dengan pelbagai kaum, pelbagai bahasa. Jadi cabaran paling besar masa tu, macam mana nak satukan semua orang ni guna satu bahasa kebangsaan? Ini bukan soal bahasa je tau. Ini soal nak bina sebuah negara. Jadi sebelum wujudnya institusi yang kita kenal sekarang, ada satu keperluan yang memang mendesak. Keperluan untuk satu suara yang sama yang boleh menyatukan kita semua. Dan semuanya bermula dari bawah, kecil je. Pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, wujudlah sebuah jabatan kecil, nama dia Balai Pustaka. Ia cuma sebuah unit bawah Kementerian Pelajaran. Bayangkanlah, permulaan yang sangat sederhana untuk satu misi yang ya ampun besarnya. Walaupun nampak kecil, api tanggungjawab yang digalas tu sangatlah berat. Dari hari pertama lagi, misinya dah jelas, nak bangunkan dan kembangkan bahasa Melayu supaya ia boleh jadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi untuk negara baru yang akan lahir nanti. Dari sebuah jabatan kecil, bermulalah satu perjalanan yang memang luar biasa. Jom kita tengok macam mana ia membesar dan jadi institusi hebat yang kita kenal hari ini. Okey, kita boleh nampak evolusinya kat sini. Mula-mula sebagai Balai Pustaka tahun 56. Lepas tu, tahun 59, ia diangkat jadi badan berkanun dan dapatlah nama rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Tak lama lepas tu, tahun 62, dapat bangunan sendiri di KL. Tahun 77, ia mula lebarkan sayap ke Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, tahun 2002, siaplah menara DBP yang ikonik tu. Hebat kan perjalanannya? Ini satu fakta yang menarik. Untuk tunjukkan betapa sederhananya permulaan DBP ni, kan, bila ia pindah ke KL pada tahun 1957, tahu tak, pejabatnya kat mana? Dekat bekas Ward Hospital di Jalan Yang. Dari Ward Hospital sampailah ke Menara Gah. Memang nampak sangat pertumbuhannya tu. Tapi, titik perubahan paling besar dalam sejarah DBP berlaku pada tahun 1959. Ini dia, transformasinya. Daripada sekadar sebuah jabatan kerajaan biasa, ia menjadi sebuah badan berkanun yang otonomi. Maksudnya, ia dapat lebih banyak kebebasan, bebas untuk bertindak, bebas untuk rancang hala tujuannya sendiri. Jadi, apa je kuasa baru yang DBP dapat? Pertama, ia boleh buat dasar sendiri. Kedua, ia boleh susun program bahasa dan sastra ikut acuannya sendiri. Dan ketiga, ini yang paling penting, ia boleh terbit dan jual buku macam sebuah syarikat. Inilah yang bagi DBP sumber keuangan dan keupayaan untuk betul-betul buat perubahan besar. Okey, kita dah tengok sejarah DBP. Sekarang, jom kita fahamkan pula apa sebenarnya kerja teras DBP hari ini. Apa tonggak-tonggak utama yang pegang misinya? Misi utamanya sebenarnya dah termaktub dalam Akta DBP, iaitu membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang, termasuk sains dan teknologi. Ayat ni meruluskan segalanya, bukan setakat bina tapi kena perkaya sekali, terutamanya dalam bidang moden macam sains dan teknologi. DBP ni kan ada banyak jabatan, tapi kerja dia boleh kita ringkaskan kepada 3 fungsi utama. Senang je nak ingat. Nombor 1, penyeragaman dan penyelidikan, ini kerja macam buat peraturan bahasa. Nombor 2, pembangunan dan promosi, ini pula untuk galakkan orang berkarya dan guna bahasa dengan betul. Dan yang ketiga, penerbitan dan penyebaran, ini cara mereka sebarkan ilmu melalui buku, kamus dan majalah. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Tonggak yang pertama, penyeragaman dan penyelidikan. Ini kerja-kerja teknikal, macam tentukan ejaan yang betul, cipta istilah baru untuk sains. Tonggak kedua, pembangunan dan promosi. Yang ni pula lebih kepada menghidupkan bahasa. Contohnya, cungkil bakat penulis baru, buat kempen penggunaan bahasa yang betul. Dan akhir sekali, penerbitan dan penyebaran. Ini cara DBP pastikan ilmu tu sampai kepada kita semua dengan terbitkan kamus, buku-buku rujukan dan macam-macam lagi. Jadi, selepas berpuluh-puluh tahun berusaha, apa hasilnya? Apa legasi yang DBP dah tinggalkan? Jom kita tengok macam mana kerja keras mereka ni sebenarnya menyentuh hidup kita semua. Perkara yang paling penting kita kena ingat ialah perkembangannya. Perjalanan dari satu pejabat kecil di Johor, lepas tu menumpang di Ward Hospital, sampailah jadi sebuah institusi dengan cawangan di seluruh negara. Ini satu pencapaian yang memang patut kita banggakan. Nombor 6 ni nampak simple, tapi ia tunjukkan betapa luasnya capaian DBP sekarang.
DBP bukan lagi setakat di Kuala Lumpur dengan 6 pejabat wilayah, dari utara ke selatan Semenanjung sampailah ke Sabah dan Sarawak. Ia dah jadi sebuah institusi yang betul-betul milik seluruh Malaysia. Dan inilah rumusan paling penting, kisah DBP ni sebenarnya lebih besar daripada sekadar cerita pasal bahasa. Ia adalah cerita tentang satu usaha yang disengajakan untuk membina sebuah identiti kebangsaan. Ia jadi bukti yang identiti sesebuah negara tu tak lahir macam tu je. Ia perlu dirancang, dibina, dipupuk dan bahasa adalah alat yang paling ampuh untuk semua tu. Perbincangan kita hari ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Dulu, misi DBP bermula sebab negara kita perlukan satu identiti. Tapi hari ini, dalam dunia global tanpa sempadan ni, apakah pula masa depan dan cabaran baru untuk bahasa kebangsaan kita? Itulah persoalan besar yang DBP tinggalkan untuk kita renungkan bersama.